Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam maju Johor, salam sejahtera. Hai, apa khabar semua? Ada berita baik untuk orang kawasan saya, orang daerah Kulai. Bagi orang-orang Kulai dan daerah sekitarnya, sekarang ni dalam portal e-Rumah Johor ada tawaran iklan untuk rumah mampu milik Johor yang bersubsidi. Kita ada rumah di Taman Impiana Kulai, townhouse 2 tingkat, 750 square feet, harga RM50,000. Yang kedua di Taman Impiana juga, di Taman Impiana di Sedenak Kulai, harga RM100,000, keluasan 850 square feet. Dan yang ketiga di Taman Saintek Kulai 3, Nipang Sapuri, perluasan 1000 square feet, harga RM150,000, sedang ditawarkan dalam portal e-Rumah Johor. Dan dalam masa yang sama, bagi peniaga-peniaga yang berada di daerah Kulai, kita ada kedai Kos Serdana Putra Indah 2. Peniaga-peniaga yang nak memiliki kedai sendiri, harga kedai ini adalah dalam RM200,000 dan harga pasaran lebih daripada itu. Okey, orang-orang Kulai.